Unboxing iPhone 18 Pro Max. Contoh macam tu kalau iPhone 18 dah keluar. Tapi yang ni unboxing i16 Pro. Zaman sekarang ni dengan puluh-puluh ringgit je semua orang dah ada telefon. Tak ada dah alasan, oh saya tak boleh call anak saya sebab tak ada telefon. Tak ada. Korang beli dekat emak korang, korang beli dekat adik-beradik korang, korang tengok ni. Dan puluh-puluh ringgit je. Ya, ada cas sekali, cantik gila. Cahaya beli satu sebab rasa cute. Tengok ni. Oh my god. Ini betul-betul telefon ya. Let's unboxing. Oh my god, so cute. Dan kita aktifkan dekat sini. Ini betul-betul telefon ya. Welcome. Oh my god, how can? Yang ni ada 2 SIM card boleh masuk. And then korang pun boleh ambil gambar juga tau. Korang boleh ambil gambar. Oh my god. Dulu masa Cahaya kecil-kecil, kenapalah benda ni tak ada? Facebook pun ada, semua ada weh. Semua ada. Ambil gambar pun boleh. Ya Allah, cantiknya. Kenapalah kau baru keluar sekarang ni? Kalau lah ada dulu-dulu kan aku tak berebut dengan adik-beradik aku sampai bergaduh. Disebabkan nak telefon. Tekan bakul kuning sekarang sebelum solat.